Ni pasang dalam studio menyala ke? Kan solar. Tak payah risaulah. Yang ni dia solar tau. So nanti solar ni kan kau letak je tepi tingkap dekat dalam bilik tu. Bagi dia cas. Nanti ni aku dah siap pasang ni kan. Nanti malam kau tengoklah dia menyala ke tidak. Okey. Kita tunggu result dia. Weh, bentuk bunga lah lampu dia. Lawanya. Kan cantik kan. Yang ni design baru daripada Naulux tau. Kau tengok ni. Jamil kan. Lepas tu bunga dia kan bukan bunga yang keras-keras tu. Tak. Dia macam apa tahu nak cakap. Tapi dia tak mudah reput lah. Tak ada. Jangan risau. Dia tak reput. Sebab dia bukan macam plastik tu. Bukan bunga plastik. So ni kau nak letak. Ya Allah cantik weh. Kau tengoklah kejap lagi. Dia menyala macam mana. Memang cantik. Serius. Nampak ke tidak tu. Kat belakang solar ni dia ada power on off. So 1, 2, 3. Aku dah kata cantik weh. Dia duduk dalam studio pun boleh kelip macam ni ya korang. Nampak tu ya Allah cantiknya. Lilit je dekat pokok bunga ke. Korang punya hiasan tak kisahlah kat mana-mana pun. Sebab yang ni tak mudah putus. Dia bukan wire copper. Dia material yang memang tahan lasak. Hujan panas pun dia okey je. Tak ada masalah. Cantik kan korang. Kejap kita close up. Oh, menarik. Aku naklah satu. Nak letak dalam bilik. Nak feeling-feeling alam fantasi sikit. Kalau rasa menarik, tertarik, cepat beli sekarang. Sebab Naulux siap ada setahun waranti tau. Cepat beli sekarang korang.